Ketegangan politik kembali memuncak susulan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini yang menolak permohonan Najib Razak untuk menjalani baki hukuman penjara di bawah tahanan rumah. Keputusan itu mencetuskan kemarahan dalam kalangan pimpinan UMNO selepas beberapa pemimpin DAP dan Pakatan Harapan dilihat meraikannya secara terbuka di media sosial. Ahli Parlimen Puchong Yobeyin menulis hantaran berbunyi satu lagi sebab untuk meraikan hujung tahun ini sejurus keputusan mahkamah diumumkan. Kenyataan itu juga telah mengundang reaksi keras daripada Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Razlan Rafi, yang menyifatkannya sebagai kurang ajar dan bersifat menghina sentimen orang Melayu. Nada sama turut disuarakan Exco Wanita UMNO, Nurul Hidayah Ahmad Zahid, yang meluahkan rasa marah terhadap apa yang disifatkannya sebagai sikap biadab pemimpin DAP. Sementara itu, Ahli Parlimen Subang Wong Chen menyambut baik keputusan mahkamah dengan menyifatkannya sebagai kemenangan keadilan. Dalam penghakiman, Hakim Alice Luke memutuskan titah addendum berkaitan tahanan rumah tidak sah kerana tidak mematuhi perkara 42 Perlembagaan Persekutuan. Reaksi berbeza ini telah mencerminkan ketegangan yang semakin jelas dalam kerajaan perpaduan dengan isu Najib Razak terus menjadi titik panas hubungan antara UMNO dan rakan-rakan gabungan.